1960-an sebagai alat komunikasi. Bila ada gemparan, polis akan ketuk tong 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 tong. Di Galeri Darurat Bukit Kepong. Gambar Rajah Balai Polis Bukit Kepong dulu. Dia ada dapur belah depan. Mana belah Ni jalan raya. Pertempuran. Oh pandai baca Jawi. Pertempuran ini. Pertempuran ini. Telah ini telah mengorbankan 25 nyawa terdiri daripada 14 orang anggota polis. 5 anggota polis bantu. So sekarang kita ada di Galeri Darurat Bukit Kepong. Ya, jom. So dia ada 2 tingkat. Tingkat. Jom kita Yang G tu apa? G tu tingkat bawah. Kat sini. Yang bawah tadi. Ni nak tembak siapa? Tingkat Luna apa dia? Dia Bilik VIP tayangan. Wow. Oh, dia kena naik daripada bawah ke? Wayang. Ni wayang ke? Dia ada senarai senjata polis yang digunakan. Senjata polis. Revolver Smith. Itu mana? Nombor 1. Revolver ni. Pisau macam ni. Pisau. Nombor 5 MK1. 5 ini. Nampak? Ini senapang dulu-dulu. 1 long branch. 1944. Nombor 1 MK3. Bacalah dek. Steven Shotgun Model 94C SLR Robotic Vehicle Wheelbarrow 762 mm kenderaan pengesan kawalan jauh yang dilengkapi dengan pelbagai jenis fungsi pemantauan 30 keselamatan. mm M1S1 Digunakan oleh unit pemusnah bom. Ini. Wah. Pelbagai jenis. Nampak jangan sentuh kuat-kuat. Tengok je. Tengok ni. Owen Carbine. Machine carbine. 9 mm. Ni apa? Ni ialah pakaian pasukan polis hutan. Polis hutan dia masuk hutan dia kena pakai pakaian macam ni. Dia warna hijau sikit. Sebab senang macam menyamar. Menyamar jadi rumput. Jadi pokok-pokok tu. Macam ni. Okay, ada banyak jenis pistol. Mama. Ni Yang merah ni kan? antara senapang pasukan Commonwealth. Askar Commonwealth dahulu, polis-polis Commonwealth, negara-negara Commonwealth dia orang guna macam ini. Macam ni. Ada Winchester model. Ini pakaian tadi lah yang dalam Baik. antara penerima pingat. Yang ni yang waktu perjanjian damai Cimpeng di Malaysia, Thailand. menyertai perjanjian hari ini. Cimpeng Cimpeng tu ialah
sambat Simpeng ni ialah ketua komunis dulu. Dia ni lah yang telah dibuang negara. Buang negara tu. Maksudnya dia dah tak boleh masuk Malaysia dah. Sebab apa? Sebab dia ketua kepada komunis. Dia yang menyebabkan ada pergolakan pada tahun 1960. Pergolakan tu apa? Yang sehingga negara kita terpaksa darurat. Darurat tu apa? Darurat tu maksudnya orang kalau keluar kat jalan semua kena bunuh. Ada orang Dia bunuh orang. buat? Cimpeng tu lah dia yang tu. Ayah, Polis menyorok, nampak tak? nampak? Ini bila dia orang dalam hutan lah, dia menyorok sini. Hati-hati tu. Kalau masuk hutan, dia orang buat macam ni lah, nak bagi apa? Orang terkena dia punya perangkap. So boleh lalu kat juga situ ke? Tak. Okey, ini nama dia ranjau. Sejenis jerangkap sama yang diperbuat Dia daripada buat kayu betul-betul lah. atau buluh. Dia diletakkan secara menegak. Dia buat betul lah. Okay, dia nak tunjuk balik kat kita kalau dulu ranjau tu macam mana, perangkap sama dalam hutan. Macam ni lah. Mana boleh pijak? Takut. Boleh pijak tapi hati-hatilah, jangan melompat. Tempat tidur. Apa sebab tempat tidur dia pelik? Yang besi tu nama dia mestin. Kalau askar masuk dalam hutan, dia nak masak pakai mestin lah. Ni mesti. Ya, betul. Ni tempat saya. Dia Yelah, nak belajar. sebelum dia masuk hutan dia kena belajar juga dulu. Belajar bagi macam mana Belajar lalu tempat masuk mana. hutan kena buat macam mana. Macam tu dia ceritalah nanti. Nanti dia ada lampu. Suluh. Kalau tak keluar ketuk-ketuk. Pistol. Yang tak ada alatan-alatan yang guna lah. Ini bendera komunis ni. Bendera komunis ni daripada Thailand. Ubat tu tak. Kalau dia sakit, Mama. ya. Ini senapang betul lah. Sama betul lah tu. Cuma dah tak digunakan dah lah. Sebab apa? Tengok, dulu pun ada je anggota polis hutan wanita. Ada je wanita pun boleh jadi polis juga. Tahu. Kenapa dia beku? Mama. Rumah lah sebenarnya. Rumah askar. Ini contoh balai polis dia dulu. Nampak ni? Ni contoh balai polis Bukit Kepong dulu. Ada tu. Ini TV lama. TV zaman dulu macam ni lah. Boleh katuk. Kakak pernah nampak je macam TV ni. Dulu TV jenama singa. Gelas minuman apa? Gelas minuman sempena ni. Sempena 31 Ogos. Rare ni. Hiduplah pun ada HIDOP. Hiduplah. Sini. Ma, Harun Wasal as the first governor of Sabah in Padang Kota Kinabalu on 16 September 1963. Mana ya tu? Ini sebabkan dulu banyak sangat serangan komunis, dia orang perkenalkan kawasan putih. Kawasan putih ni maksudnya kawasan tu memang selamat. Tak ada komunis. Orang Cina. Tapi ada juga tali barut dia daripada kalangan orang Melayu. Malaysia. Orang Melayu. Melayu Sama mestilah. boleh. Sebab tu kalau dulu botak orang panggil botak tu. Sebab tu kan. Sebab dia botak. Botak licin. Apa dia begini? Senapang dia pegang dapat senapang. Auxiliary police. Apa itu auxiliary police? Auxiliary police ialah polis bantuan. Polis wanita Ogos. Ayah, you nak Dulu juga. sampai orang terpaksa buat catuan makanan. Catuan tu apa? Catuan tu maksudnya dia orang terpaksa makan sikit-sikit, tak boleh makan banyak-banyak. Sebab apa? Sebab nak keluar kampung, nak keluar daripada rumah pun susah nak dapat bekalan makanan. Sebab
Bila kes darurat ni barulah mereka memperkenalkan kad pengenalan. Baru so siapa kad pengenalan macam mana lebih dulu. Bila ada kad pengenalan barulah kita tahu oh awak rakyat, awak orang biasa. Kalau tak kita orang Cina. tak, maksudnya kita tahulah dia komunis ke tidak. Sebab Kalau kita tu maksudnya dia komunis lah. Lepas tu wujudlah kampung penempatan kampung baru. Kampung baru ni dekat kampung baru ni semua dia orang Cina je tinggal kat situ. Bas tu yang komunis tu Waktu serangan Bukit Kepong. waktu Kepong tu kan. Yang meninggal kubur yang meninggal. Bila Bukit Kepong kena serang, dia orang terpaksa jadikan rumah kedai sebagai police station sementara. Oh, kakak pernah nampak? Ni nampak? Dia ada kad pengenalan untuk polis. Polis juga apa sama? Tak boleh. Gelak lah. Barek kelamin tu maksudnya rumah orang yang sudah berkeluarga lah. Ma, Ya. Ya. kenapa kat dalam dia tu gelap? Ini contoh je. Contoh peluru. Khusus. Ni basikal orang dulu. Basikal penoreh kata. Nampak? Apa tu? Luruskan di kampung. Lebih baik serah diri sekarang. Tidak! Kami tidak akan menyerah diri. Tembak aja. Mana orang? Makan itu balai. Yang merah tu apa? Ya, merah tu komunis. Oh. Dia serang Bukit Kepong tu. Lama-lama rumah kita. Rumah kita. Rumah kita kena terbakar, kena serang tu. Kita tengok macam tu je. Yang besar ke rumah kita? Asal. Tersalah. Dia Lambat terlupa tekan. nak letak wayar. Dia lupa Pasang isi wayar. Lepas tu dia pasang wayar, lepas tu cuk. Waktu darurat inilah ada penempatan semula orang Cina. Kemudian ada kad pengenalan dan pelaksanaan perang saraf. Nak reducekan serangan Dia nak tahu tu orang nama apa. Nama apa. Ni duit dulu. Mana duit style dulu? Duit zaman Jepun. Nampak? Ni duit zaman Jepun dulu. Waktu Malaysia kena jajah dengan Jepun. Sekarang dah Japanese. tak ke? Sekarang dah tak guna dah lah. Duit Jepun Jangan sentuh. mana pun dia terkoyak-koyak. Lah duit lama. Ni orang Jepun guna ni. Nampak? Bukan ke dia Ada jumpa je. machine gun dengan pedang samurai tu. Kenapa dia letak kat situ? Orang Jepun pakai pedang samurai. Syung. Macam ni. Ini contoh bom Jepun yang telah digugurkan daripada pesawat. Bom besar ni. Dia jumpa. Yelah jumpalah dia orang kutip. Sebab Sebagai bukti tunjuk kat orang. Nak tunjuk kat awak. Dulu tak nampak. Sekarang awak nampak, oh ini bom. Ni basikal orang Jepun dulu guna basikal. Ni nak masuk daripada Thailand, dia masuk Kelantan. Mama, Ini pakaian tentera Jepun dulu. taklah tu tentera komunis. Tak, ini Jepun. Tentera Jepun. Tentera Jepun pakai macam ni. Kalau tentera komunis, untuk anak. Ni Selat Melaka dulu. Dulu orang tak ada kereta, dia orang pakai jong. Pakai kapal macam ni. Naik kapal. Nak kapal. Dia orang naik kapal datang. Dia orang bina sendiri ke? Dia orang bina sendiri. Yelah, bina sendirilah. Kenapa Ni contoh tak beli? replika tu. Notice. Oh, ni replika Balai Polis Paguh tu. Pernah nampak je. Dulu Balai Polis macam ni lah. Kakak pernah nampak lah. Aku pernah nampak Ya. dekat apa tu?
Senjata tu bukan senjata. Ni pakaian polis dulu macam ni lah. Pakaian polis Malaysia dulu. Tanah Melayu. Tak sama pun. Tak, yang ni bukan. Yang ni dia tunjuk mall. Nak jalan-jalan Johor kat mall. Ni almari kayu yang antara almari kayu yang ada dalam kawasan Sini. Balai Polis Pagoh. Dia pinjam. Lepas ni kita Ni pakaian polis Johor macam ni lah dulu. panas lah kat sini. Sini panas sikit. Sebab apa? Dia tak ada aircon sini. Kenapa? Dia tak buka. Johor dia ada pasukan polis dia sendiri. Dia ada CCTV kat sini kan. Ini contoh pejabat. Lepas tu itu ialah apa? Penjara. Jangan rapat. Penjara. Mama, Dia ada gari, ada lock up lah, panggil lock up, nampak tu? Gari. lock up tu penjara. Ente kena ini batu. Itu. Oh, itu store penjara. Mak, Store senjata. Ni. Kakak dia dah tengah buat kerja. dah kau tengok. Itu ialah Aku. ini baru lock up tu. Tu baru lock up. Oh, yang tadi tu apa? Yang tadi simpan senjata. Itu ialah mesin typewriter. Mesin bahasa Melayu panggil apa? Dia nak Mesin type. dia Jangan dia salah. nak baca. Dulu dia tak ada komputer, jadi dia type. So dia kena tulis-tulis. Lepas tu dia keluar, lepas tu kita tengok kan. Kena ketuk dengan tu dengan apa panggil? Ente kena ini batu. Macam ni. Ente duduk dalam lah. Dengan cota. Nama dia cota betin. Gitu. Ni replika keluarga anggota Kelamin. polis. Barek Kelamin suasana dia. Rumah awak sebelah tu je. Kami berak kelamin. Rumah awak. Oh, dia dekat Sebelah Kepung ni tu je ada ada polis polis darat dan juga polis marine. Mak dia pergi Dapur. dekat dapur masak. Mana mak dia? Ni merit barak. Tadi. Jadi mama, kakak jangan rapat dengan cermin tu. Ata. Itu dulu Kakak pernah nampak benda tu. tu Ayin. Kakak pernah nampak. Ni pemeriksaan barang. Itu pakaian polis lah. Oh, macam dekat Dia TV. susun elok. untuk buat dalam TV. Mak mana mak dia? Merit. Polis merit. Ni polis marine. Kenapa kat sini ada polis marine? Ni kelambu yang kakak tanya semalam. Macam ni lah sebab zaman dulu dia tak ada ubat nyamuk. Tak ada sheltok. Jadi dia orang pasang kelambu. Kenapa tak letak api je? Bahaya. Tapi dia ada je lampu. Nampak atas tu lampu tu. Itu lampu apa panggil? Lampu kecil. Lampu. Minyak tanah. Lampu minyak. Ni dapur mana? Ni dapur dulu macam ni. Ni dia isi air. Oh, ni mak dia. Ni dia letak dulu nak masak air pakai tu. Tahu, Kerek. tu cewek. Dapur orang dulu macam ni, bukan dapur macam awak sekarang. Ni cewek yang Dia pakai kayu api. Beli santan. Tembak kaca. Makan kepala. banyak orang. Yelah, sebab ada isteri anggota polis, anak-anak polis. 4 jam dia orang kepung, tak kalah juga dah lah dia bakar. Yang merah tu kan musuh. Yang merah tu musuh.